Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So, hari ini kita akan bersiaran dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Sekarang kita akan tengok chapter 10 iaitu carboxylic acid. So, carboxylic acid adalah organic compound containing a carboxyl group iaitu COOH. Jadi, COOH ini adalah carbon yang bonded dengan double bond O dan ada OH di sebelah dia. Okey, so kita akan tengok dua jenis. Yang pertama adalah aliphatic carboxylic acid dan yang kedua adalah aromatic carboxylic acid. So, structure di bawah ini menunjukkan aliphatic carboxylic acid yang mana C double bond OH ini directly melekat dengan carbon chain. So, C double bond OH melekat dengan CH2 baru melekat kepada benzin. Kalau aromatic carboxylic acid, dia adalah carboxyl group directly melekat kepada benzene ring. So ini dinamakan sebagai benzoic acid. Okay. Yang ini dia ada extra CH2 dekat bahagian tengah dia. Jadi ini adalah dikira sebagai aliphatic. Okay. So that's why saya kata kat sini important to be classified as aromatic carboxylic acid. The benzene ring needs to be directly attached to the carboxyl group. And then seterusnya, kamu akan buat penamaan carboxylic acid. So macam biasa, kamu kena pilih the longest continuous carbon chain mengandungi carboxyl group. Dan carboxyl group ini sentiasa dapat nombor 1. Okay. And then, pastikan nanti kamu tukar nama E itu menjadi oic acid. Kalau dalam keadaan cyclic, kamu jadikan dia cycloalkane carboxylic acid. Kalau dalam keadaan aryl group, kamu jadikan dia benzoic acid. Okay, yang mana R itu, benzene ring itu directly melekat kepada carboxylic acid sebagaimana saya cerita kat sini. So, ini dinamakan sebagai benzoic acid. Okay. So, kita akan tengok penamaan. So, yang pertama, kamu ada satu karbon. Sepatutnya dia adalah methane. Cuma E itu kamu tukar kepada oic acid. So, dia dikenali sebagai methanoic acid ataupun common name dia adalah formic acid. Kalau kamu ada dua karbon, dia adalah ethanoic acid ataupun acetic acid. Kalau tiga karbon, dia adalah propanoic acid ataupun propionic acid. Kalau empat karbon, dia adalah butanoic acid ataupun butyric acid. Kalau ini dikenali, carboxylic acid directly melekat kepada benzene ring, dia adalah dikenali sebagai benzoic acid. Ataupun bila ada satu karbon, nama dia methanoic acid. Dan akan ada phenyl group melekat kepada dia. So, you akan dapat phenyl methanoic acid ataupun benzoic acid. Mana-mana boleh diterima. And then, kita akan buat practice untuk carboxylic acid. Kita tengok yang pertama dahulu. So, yang pertama, kamu kena ada carboxyl group dan mesti ada longest continuous carbon chain. So, dekat sini saya dapat yang paling panjang adalah 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So, bila ada 5 carbon, dia adalah pentanoic acid. Dekat karbon yang keempat, kamu ada methyl group. Okay, you terpaksa bagi nombor 1 kepada COOH. Ini tak boleh ambil nombor 1 ya. So, dia tak boleh dapat 2 methyl. Dia kena dapat 4 methyl pentanoic acid pasal ini nombor 1. Seterusnya untuk B, kamu ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini carboxyl group ini nombor 1. Jadi, double bond dia berlaku dekat nombor 3. So, pentanoic acid itu A dia akan menjadi E sebab dia adalah alkene. And then dia berlaku dekat nombor 3. Seterusnya adalah C. Karbon yang panjang adalah terpanjang adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, dia adalah pentanoic acid. And then dekat karbon nombor 3, number 1, number 2, number 3. So, dekat karbon nombor 3, kamu akan ada methyl dekat sini. And then karbon nombor 4, you akan ada bromo lah. So, you akan dapat 4 bromo, 3 methyl pentanoic acid. Untuk D pula, kalau kamu ada cyclic, ada COOH, nama dia akan jadi cycloalkane carboxylic acid. Cumanya dia ada 2 biji dekat sini. Jadi, nama dia akan jadi cyclohexene dicarboxylic acid. Okay, so yang ni boleh tambah. And then
Seterusnya you ada structure yang panjang begini dalam content structure. CH3, CH, OH, CH, CH2, CH3, CHI, COH. Jadi paling senang adalah kamu lukis dulu structure ini. Iaitu kamu ada CH3 kat sini. And then you ada C, you ada H, you ada OH. Yang ini. And then you ada C, you ada H. CH2, CH3 ni adalah dia punya substituent. Lepas tu carbon yang bulat ni, carbon yang bulat sini, dia ada H, dia ada I, and then dia ada COOH. So kamu lukis dahulu. Lepas kamu lukis berdasarkan dia punya condensed formula, kamu berikan penomboran. So nombor 1 adalah yang dekat COOH. Sini nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So 1 hingga 5 dia akan dapat pentanoic acid. Dekat karbon nombor 2 you ada iodo. Karbon nombor 4 you ada hydroxy. Karbon nombor 3 you ada ethyl. Yang mana kita kena susun ikut alphabetical order lah. Huruf E, H, ini huruf I. Okay. And then sama juga dengan F. Kamu ada C6H5, bermaksud dia adalah benzene ring, cuma dia sebagai substituent. And then nombor 4 dia ada CH2. Nombor yang ini dia ada CH2, yang ini dia ada CH2, and then dia ada COOH. So selepas dah selesai, barulah you buat dia punya penomboran tu. So 1, 2, 3, 4. So bila ada 4 dia adalah butanoic acid. And then carbon nombor 4 ni you ada phenyl group. So you boleh tulis terus sebagai 4-phenyl butanoic acid. So butanoic acid ni kita akan rapatkan lah. Okay. And then seterusnya kita akan buat nomenclature practice untuk yang cyclic structure. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah cyclopentane. And then dia adalah carboxylic acid. So dia akan jadi cyclopentane carboxylic acid. Untuk B dia ada 1, 2, 3 carbon. So dia adalah ini cyclopropane. Okay, PROPANE. So dia adalah propane untuk 3 carbon dan pentane untuk 5 carbon. Okay, so berhati-hati. So dia adalah 1, 2, 3, dia adalah propane. And then carbon nombor 2 dia adalah hydroxy. And then untuk C pula, you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 1 kamu bagi kepada COOH. Dan ini merujuk kepada cyclohexane carboxylic acid. Okay, so ini kita rapatkan sikit. And then kamu akan ada huruf B, bromo, berlaku dekat nombor 4. And then methyl huruf M berlaku dekat nombor 2. Okay, and then untuk D pula, kamu ada cyclic dan kamu ada open chain. Dan kalau kamu perhatikan, open chain itulah yang ada pegang carboxylic acid, COOH ini. Jadi dia akan pegang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang ini adalah sebagai dia punya substituent ataupun dia punya branch. Okay. So bila ada 1, 2, 3, nama dia adalah propanoic acid. Okay. And then karbon nombor 2 you ada fluoro. Karbon nombor 3 you ada cyclobutyl. Okay. So ini saya boleh letak atas lah. So 3 cyclobutyl, 2 fluoropropanoic acid. Okay. And then seterusnya adalah naming yang melibatkan benzoic acid. So ini kamu pernah belajar dekat topik benzin. Okay, topik benzin. Okay, sama juga. Ini adalah benzoic acid. Berikan dia nombor 1. Ini nombor 2. So you akan dapat 2 bromobenzoic acid ataupun orthobromobenzoic acid. Untuk B, you akan ada 2,5-dichloro. And then you akan ada benzoic acid juga kat sini. And then untuk C, kamu ada benzoic acid dekat dua-dua bahagian. Jadi dia akan jadi 1,4 benzene dicarboxylic acid. Okay, 1,4 benzene dicarboxylic acid. Pasal dia ada dua lah. And then untuk D pula, kamu akan ada COOH dekat sini. Okay, and then kat sini you kena fikirlah yang nak guna warna merah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun nak guna warna biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau you buat pengiraan, kalau yang ada substituent itu 1, 2, 3 lebih baik. And then nombor 6 yang last you akan dapat total dia adalah 12. Tapi kalau you guna warna biru,
you akan dapat 1, 2, 5, 6. Nanti you akan dapat total 14. Jadi kita akan pilih yang warna merah. Okay, so kamu akan dapat benzoic acid, and then nombor 6 you ada hydroxy pasal dia huruf H, and then 2, 3 you ada methyl. So you akan dapat 6 hydroxy, 2, 3 dimethyl benzoic acid. Di pasal dia ada 2 biji kat sini. Alright. So saya rasa itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Hari ini kamu dah belajar dah tentang apa yang dinamakan sebagai carboxylic acid. Mesti ada C double bond OOH. Kalau dia connected dengan open chain, dia adalah alifatik. Ataupun kalau dia tak direct kepada benzene ring, dia adalah alifatik. Kalau dia direct, bermaksud dia adalah aromatic. Lepas tu kamu dah tengok pernamaan dari segi open chain, melibatkan cyclic dan juga melibatkan benzoic acid, yang mana benzene tu directly melekat. Alright. So, saya rasa itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye.